Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita unboxing Voltra punya race kit. Dekat sini aku dah buka. Aku nak pastikan yang barang yang sampai ni adalah race kit. Aku takut tersilap. So dia gunakan pos laju. Lawa dia punya pasal. Nah. No, tak lah. Biar Abi yang cakap. Tak lah, dengar je. Okay, anak aku pun nak review juga. The brand with Halilintar trademark. Yeah, nampak ada logo ni. You versus you. Pasal ada copyright reserve apa semua lah. So dekat sini. Ini dia pakai ziplock. Ada ziplock. Ni dia punya ni. Voltra A Plus Tech. A Tech Plus. Tak ada lah. Voltra Performance. So dekat sini ada nama aku, contact number. Lepas tu kat sini slide aku dia saiz UK8. Aku masuk untuk 21 km punya kategori. Okay, kat sini dia tak ada wave apa semua. Mungkin siapa datang awal kita akan dapat duduk kat depan lah. Okay, jom kita tengok apa yang ada dalam ni. Okay, yang pertama kita dapat bib. Bib dia pakai MyLabs macam KBHM. MyLabs. Okay, dia bagi pin. Okay, ada Turkish Airlines, Voltra Turkish Airlines. Jom kita rasa dia punya material bib. No, tak lah. No, kacau. No. Pergi. No. Yes. Jom kita tengok. Anak aku nak review juga, geng. Apa? Okay, kejap ya. Dia pakai material bukan kertas. So, kalau korang tak nak pakai plastik ni, macam aku suka ambil yang ni, direct plastik untuk tebuk lah. Okay. So, kat sini kita dapat bag daripada Voltra, tote bag. Itu plastik. Kita dapat bag daripada Voltra. Dan kita dapat baju. Baju saiz M. Okay, nampak tak? Saiz M. Kat sini dia ada the brand with Halilintar trademark. Ni dia punya ni lah. Ini boleh cabut ni. Boleh tampal. Okay, ni jom kita zoom in dia punya kain. Aku buka flashlight ya. Okay, aku zoom. Okay, ni material kain dia. Nampak tak? Hampir menyamai dengan KBHM. Kalau korang nak tengok baju KBHM, boleh tengok yang sebelum ni. Okay, cuma yang bezanya, kalau KBHM dia dia full sublimation. Yang ini baju asing dan dia print lah. Nampak tak? Dia print. So kat sini kita kena ukur. Sebab aku ada tengok ada orang dapat baju ni sengit. Dia punya ukuran. Baju ada bulu. Nanti kita PM customer service je lah. Baju, ok. Daripada dia punya, ok, sorry. Ok, daripada tepi sikit salah. Ok, daripada dia punya ni nampak sama, balance. Nampak tak? Hujung sini dengan hujung sini daripada Voltra punya tulisan. Ok, nice. Kat sini nice juga. Ada bulu. Ni bukan ni tau. Memang aku buka plastik dengan korang ni. Kat sini ada dia punya attack ni. Ni. Okey. Jahitan dia. Okey, jahitan dia boleh lah nak kata kemas tu kemas, tapi not 100% lah. Okey. Ada nampak? Ada menang lagi. Tapi tak apalah. Okey. Kain dia boleh kata menyamai lah. Menyamai ni. Nampak? Aku lupa nama kain dia. Okey, nampak? Okey guys. Jadi, itu saja yang ada dalam ni. Kalau macam KBHM kita dapat ni kan. Yang ni tak ada. Kita dapat ni. Ini saja. Kat depan ada Voltra Halilintar punya ni. Lepas tu kat belakang ada ni. Yang ni kita dah try tengok. Dia punya ni tak sengit. Contoh kita pegang bucu ni dengan bucu ni. Sebab Voltra ada straight. Cuma kita ada masalah dengan ini je lah. Nanti kita dah try tanya customer service, tengok
Dia boleh ganti ke macam mana ke. Okay, nice.